5 circular motion. So circular motion, soalan dia, approach dia adalah sama macam bila kita jawab soalan forces. First step is draw free body diagram, and second awak kena lukis centripetal acceleration. Sebab objek yang bergerak dalam bulatan, object that is moving in circular motion will have centripetal acceleration. Kalau AC dia tak wujud, then dia tak boleh bergerak dalam bulatan. So tak jadilah soalan kita kan. Jadi mesti ada dua benda ni, FBD and also centripetal acceleration. Okay, but first read the question. From the question, you are given the mass of the girl. The Ferris wheel is rotating at 4 rotations per minute with a diameter of 18 meter. So, 4 rotations per minute tu apa? Awak tengok je nama pelik-pelik macam ni. Rotation per minute maksudnya dia berputar 4 kali dalam masa 1 minit. So, this is actually angular velocity or angular frequency. Ni omega lah. Soalan pertama, dia nak kita cari angular velocity. Tapi dia dah bagi dah kita angular velocity. So, apa yang kau nak sebenarnya ni? Dia nak angular velocity dalam radian per second lah, which is the SI unit. Jadi, awak tulis dulu omega yang dia bagi dalam soalan, which is 4 rotation per minute for RPM. Okay, rotation and revolution is the same thing. Satu pusingan, putaran. Cara nak convert dia, first tukar dia kepada bentuk fraction iaitu 4 revolution and then divide by 1 minute. 1 revolution is 2 pi radian. So, kali dengan 2 pi. 1 minute is equal to 60 second. So, awak akan dapat lah. Omega is 0.419 radian per second. So, 1 mark for conversion and 1 mark for final answer with unit. Then number 2, you have to find the normal force exerted on the girl at the top. So kat sini kita kena lukis free body diagram bila budak tu dekat atas. So bila budak tu dekat atas, first dia akan ada weight sebab dia ada mass. And then at the same time, since budak tu duduk atas kerusi, kerusi kan adalah satu permukaan, bila ada surface akan ada normal force and upward. Okay, lepas tu awak kena lukis centripetal acceleration. Awak kena ingat, AC is always pointing towards the center of the circle. AC sentiasa ke pusat bulatan. So, awak tengok bulatan awak kat mana, and then pusat dia kat mana. So, AC akan tunjuk ke center. AC will be downward for this case. Question number 2, dia minta cari normal force. Bila awak dah ada free body diagram, awak akan nampak normal force is in Y component. So, awak boleh buat sum of Fy, which will be equal to MAC. Sebab ada AC dalam Y component. Dia akan jadi W minus N. W positive because it is in the same direction as acceleration. MAC, AC kita boleh kira guna omega. So kalau awak refer to formula sheet, dia akan bagi AC is equal to R omega square. W is mg. Awak tu buat je substitution. Radius is 18 divided by 2, which is 9. Biasa tolong alert dengan square. And finally, awak akan dapat normal force is equal to 329.20 Newton. Awak berjaya tunjuk yang Y component yang akan dapat sama dengan MAC 1 mark, and then substitution 1 mark, final answer with unit 1 mark. Lepas ni awak akan boleh jawab as long as awak berjaya lukis free body diagram yang betul.